Baik, cikgu nak kamu semua perhatikan betul-betul dekat depan ni papan hitam ni. Tengok apakah objektif pembelajaran kita hari ini, iaitu mengenal kejadian banjir dan tanah runtuh, puncanya, kesannya, langkah keselamatan dan serta cara mengatasinya. Cikgu, banjir dan tanah runtuh itu bencana alam ke? Ya, Aiman. Banjir dan tanah runtuh ialah kejadian bencana alam yang sering berlaku di negara kita, terutamanya semasa musim hujan. Apakah punca berlakunya banjir dan tanah runtuh, cikgu? Wow, soalan yang baik. Okey, banjir ni berlaku apabila hujan lebat berterusan, sistem perparitan tersumbat dan juga pembuangan sampah yang tidak betul. Manakala tanah runtuh ni berlaku disebabkan hujan lebat, penebangan pokok dan juga ceruk yang tidak stabil. Kesan bencana ni sangatlah besar. Antaranya ialah kerosakan rumah, kehilangan harta benda, kecederaan, malah boleh mengancam nyawa manusia tau. Oleh itu, kita mesti tahu langkah keselamatan diri. Semasa banjir pun, jauhilah kawasan air yang deras dan ikut arahan pihak berkuasa. Semasa tanah runtuh pula, elakkan berada di kawasan cerung dan segeralah berpindah ke tempat selamat. Faham semua? Cikgu, bolehkah kita mencegah kejadian banjir dan tanah runtuh? Ya, kita boleh mengatasinya dengan tidak membuang sampah merata-rata, menjaga kebersihan longkang, menanam pokok dan mengelakkan pembangunan di kawasan cerung yang berbahaya. Tahu, hati-hati tahu semua. Oh, barulah kami faham, cikgu. Baik, cikgu.